Hmm. Fitrah manusia berbeza sebelum dan selepas berkuasa. Terus lawan kebatilan dalam parti. Betul. Yang ini memang saya sokong lah kan. Sebab bila kita berkuasa kadang-kadang yalah kita terlupa. Biasalah manusia. Cuma kita pun adalah harapan. Orang-orang yang di sekelilingi PMX ni perlulah menjadi mata-mata dan telinga PMX. Bila dengar kat bawah ni sampaikanlah. Bukan kau duk tukang jilat sampai hilang pertimbangan. Lepas tu salahkan orang lain yang menimbulkan dikatakan menimbulkan huru-hara dan sebagainya. Hakikatnya benda tu berlaku di bawah. Yang tukang siram minyak menjadi marak ni orang di sekeliling PMX. Tu yang berlaku. Yakuma Hareda. Selain DSI, Rafizi aku selut. Walau aku bukan ahli PKR, dapat rasa keikhlasan dia bekerja. Yes. Ini yang berlaku. Sebab tu saya kata di peringkat awal tadi, YB Rafizi dia datang dengan package. Macam juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia datang dengan package. Ahli parti menyokong dia, rakyat yang biasa pun menyokong dia. So persoalan yang saya nak lontarkan adalah dalam ketiga-tiga calon ni nanti, siapa yang ada package ni? Siapa yang ada package ni? Siapa yang ada package mendapat sokongan daripada ahli parti dan mendapat sokongan juga daripada rakyat biasa. Sedangkan nama-nama yang disebut yang dicalonkan sebagai timbalan itu semua calon-calon yang kalah pilihan raya. So dekat pertimbangan itu, di atas pertimbangan itu maknanya dia tak cukup lah package tu tadi, maknanya rakyat pun tak sokong kau. Kan? Jadi bila rakyat tak sokong kau, apa kata kau do something, repair kat mana yang perlu di repair, pilihan raya pun dalam tempoh setahun setengah saja lagi. So buktikan yang kau mampu untuk meraih kepercayaan rakyat biasa. So next 3 tahun daripada sekarang, kau masuklah pemilihan. Itu cerita dia.